Oke guys, selamat petang bersama Sungai Tabak Channel lagi. Petang ini saya berada di kebun tepi rumah nih, buat unggun api asap tantang sini nyamuk. Cuaca ni mendung, macam beris hujan. Coba tanam gigi labu. Hujan dari kepala, hujan ni sekejap saja ni hujan. Ambil mau bagi-bagi buah, pokok buah yang ditanam ni. Oke teman-teman, ini anak pokok Mosang King di 197. Baru tanam 4 bulan dah. Bulan November 2024 tanam ni. Nih. Dah pancit pagi tadi, tengok daun dimakan serangga ni. Mau bagi baja dia. Ada serangga perosak makan daun ni. Mosang King di 197, umur baru 4 bulan. Kita tengok sana, ini pokok lain. Ini Johor Mas di 168, baru 4 bulan juga umur ni. Tanam bulan 11 2024. Nah, harap dia tumbuh dengan subur. Johor Mas. Membagi baja nanti. Minggu lepas dah bagi dolomite. Minggu ni mau bagi baja. Perkembangan nampak bagus. Dah dipancit dengan racun serangga. Ni mau dijaga masa dipancit. Saya belajar dengan teman-teman yang pernah tanam durian tu dekat YouTuber yang tanam durian. Belajar dari sana lah untuk menjaga dia. Racun serangga, racun kulat, penting kulat yang akan merosakkan akar pokok. Pokok satu ni membimbangkan dia punya perkembangan ni, tidak bagus. Ini Mosang King kan ni di 197, sama juga tanam tahun lepas bulan 11, tapi nampak perkembangan tidak bagus, amat mengecewakan, tidak naik-naik. Oke, nanti saya akan cabut ni, tengok apa dia punya masalah lah, macam ada penyakit ni. Tidak ada perkembangan, pucuk-pucuk dia mati. Sayang. Daunnya kuning. Tengok lagi yang lain. Ini Johor Mas. Yang ini bagus. Ini nampak bagus. Bagi baja. Kalau pokok macam ni ada harapan lah. Macam tadi itu memang pudar harapan. Mau dicabut, tengok dia punya apa masalah kat bawah tu, akar dia kan.
Sana ada satu pokok lagi. Saking yang ni teruk lagi ni, mau mati sudah, daun semua gugur. Memang tak ada harapan ni. Ini saya akan cabut dah, tengok apa masalah ni. Pucuk dia mati mengangus. Sebelah sana lagi. Ni D197 juga ni. Ni nampak okey. Mau dijaga selalu, serangga makan dia punya daun. Dia punya pokok batang tu mau di spray. Kulat rosak. Okey, saya akan cabut yang rosak itu. Tengok apa dia punya masalah tu. Mungkin anai-anai kan makan dia punya akar. Dah cabut dah, tengok kenapa dia mati macam ni. Urat dia tidak hidup. Mungkin ini urat yang melipat ini tadi tidak potong mungkin. No hope. Cabut saja lah. Urat dia tidak bercambah. Yang boleh buat cabut ya, ini daun semua gugur. Postmortem ini bentuknya ini sudah tidak bagus, rangkai mau mati sudah. Kita tengok tapak ni tadi. Ada bekas anai-anai. Ini banyak urat. Ini urat bekas sawit, kuah sawit dulu. Mungkin urat-urat sawit ini ada kulat yang membunuh akar-akar.
mungkin mau tanam pokok lain kat sini. Oh, durian tak sesuai di sini dengan tempat dia lah. Mungkin cun ini dekat tunggul sawit, banyak urat-urat sawit perlu dibuang dulu. Nah, ini boleh menyebabkan urat tumbuh, memusnahkan akar-akar tu. Ni kita akan tanam pokok lain lah dekat sini. Pokok apa? Pokok manggis kah? Buang rumput dulu. Buang rumput. Lalu tabur bajan. Parit orang. Hah? Kayaknya orang pula. Ya? Banyak-banyak. Ya. Tunggu subur, nak bagaimana ya? Cingkut di kebun.
belum sempat pancit lagi teman-teman, tebas ya. Di sekitar pokok macam ni memang tidak boleh dipancit, beracun, memberi kesan. Semua pancit kesan yang jauh-jauh sikit lah. Bawah pokok ni just tebas-tebas saja. Okey lah teman-teman, terima kasih menonton Sungai Tabak Channel. Sekali ini aja perkongsian kita belajar nak tanam pokok durian kahwin. Ada 3 jenis saya tanam. Sangking di 197, Johor Mas di 200. Dan ada tu lagi Blackton. Ada 3 jenis lah. Sebab dia tumbuh dengan baik. Belajar nak tanam, belajar dari info teman-teman yang ada tanam durian dalam YouTube lah. Nah, penjagaan dia, pembajaan. Tadi 2 pokok sudah kita kira reject sudah. 1 sudah dicabut, 1 belum lagi. Ya macam memang ada penyakit lah, tidak bagus. So ada tinggal beberapa pokok lagi. Okey, terima kasih menonton Sungai Tabak Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Sungai Tabak Channel. Kalau ada teman-teman yang pakar dan tanam durian, boleh komen dan share segala kelemahan untuk pembaikan supaya dia hidup dengan subur dengan baik. Okay, terima kasih. Jumpa lagi di lain episod. Okay teman-teman, ini dia jenis baja yang saya bagi ke pokok durian tadi. Ini soya fish fertilizer. Campuran soya dengan sisa ikan. 888 ni memang untuk pembesaran, diformulasikan khas untuk durian. Total nitrogennya. Saya bagi 1 kong susu 1 pokok.